Selamat tengah hari. Pada hari ini kita datang bersama dengan penduduk Kampung India Settlement Batu Caves yang telah diberikan sebanyak 3 notis oleh Kerajaan Negeri Selangor yang menyatakan kononnya mereka menduduki tanah kerajaan secara tidak sah dan menceroboh tanah kerajaan. Mereka yang menempat di Kampung India Settlement Batu Caves sebenarnya telah menduduki tanah tersebut sejak sebelum merdeka lagi, dan apabila permohonan dibuat, kemudiannya di antara tahun 86 hingga 89, seramai 39 keluarga telah diberikan lot masing-masing dan mereka diberikan penempatan sehingga 30 Julai 2046. Selanjutnya, 77 lagi penduduk di tempat tersebut telah memohon dan telah diberikan hak milik pajakan selama 99 tahun pada tahun 2013. Jadi, penghuni-penghuni ini menduduki tanah tersebut secara sah di segi undang-undang. Surat hak milik dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor sendiri. Tapi malangnya, Pejabat Pentadbir Tanah Gombak telah mengeluarkan notis di bawah Kanun Tanah Negara dan menuduh mereka menduduki tanah tersebut secara tidak sah. Jadi, suatu perobohan telah dirancang oleh Kerajaan Negeri Selangor bersama dengan kerjasama pihak polis dan dijadualkan pada 24 atau 25 November ini. Dan para penghuni telah melantik seorang peguam yang telah menulis surat pertama kepada Pegawai Pentadbir Daerah Gombak menyatakan bahawa penghuni-penghuni ini menduduki tanah tersebut secara sah dan mengemukakan nombor hak milik dan sebagainya, bukti semua telah pun diserahkan, dan bahawa sekiranya pihak Pegawai Pentadbir Tanah meneruskan dengan segala apa-apa bentuk perobohan, maka suatu tuntutan sebanyak 10 juta akan dikenakan secara peribadi kepada pegawai-pegawai tersebut dan juga Kerajaan Negeri Selangor. Seterusnya, satu lagi surat telah ditulis kepada Ketua Polis Negara menerangkan bahawa penduduk-penduduk ini mempunyai hak milik yang sah dan bahawa pihak polis telah diberikan maklumat yang salah, maka pihak polis tidak harus mengambil bahagian dalam perobohan ini. Minggu lalu, pegawai atasan daripada Balai Polis Gombak telah hadir ke tempat penempatan Indian Settlement Batu Caves bagi membuat tinjauan supaya kerja-kerja perobohan boleh dilaksanakan pada 24 atau 25 hari bulan nanti. Jadi saya dengan ini mengingatkan pegawai-pegawai atasan daripada IPD Gombak supaya jangan melakukan apa-apa perkara yang menyalahi undang-undang, jangan melakukan apa-apa perkara yang melanggar perlembagaan negara kita. Negara kita ada hukum, negara kita ada undang-undang, negara kita ada perlembagaan, Negeri Selangor pun ada perlembagaan. Dan sekiranya tanah telah pun diberikan secara sah kepada penduduk-penduduk ini, tiada sebab mengapa sesiapa harus datang bersama dengan kerajaan negeri ataupun polis yang datang untuk merobohkan rumah-rumah ini.